mujur saya pakai 2 jam. Kalau tak sempat rekod saya punya Strava. Video kali ini saya nak share dengan anda cara-cara untuk panjangkan jangka hayat bateri jam semasa race. Yelah, mana tahu kadang-kadang kita buat acara yang kita tak pernah buat. Macam contoh saya 100 km hari tu. Saya ingat saya punya jam cukup bateri. Tapi dia dah hujung-hujung tu dia tinggal 10% macam tu. Jadi saya sempat buat satu tetapan atau tukar beberapa tetapan untuk panjangkan jangka hayat bateri tu. At least kita dapat habiskan aktiviti tu dan kita boleh rekodkan aktiviti tersebut dan boleh upload kepada Strava. Yelah, kalau tak ada dalam Strava, orang cakap tak lari. Betul tak? Jadi video kali ni saya nak share dengan anda cara-cara untuk panjangkan jangka hayat bateri jam semasa race. Kita akan buat dekat Garmin, Suunto, Coros dan juga Amazfit. Tonton video ni sehingga habis kalau anda nak elakkan jam anda mati semasa aktiviti. First kali kita pakai jam tangan Garmin. Okey, saya start saja aktiviti. Okey, katalah masa aktiviti ni, nampak? Macam ni, saya setkan bila kita lari selepas maghrib atau selepas sunset, dia akan on blinker ni. Yang ni Forerunner 970. Jadi, perkara pertama yang anda boleh buat, matikan lampu ni. Pergi pada run setting, kemudian anda pergi kepada bawah lagi, dekat sini. Flashlight ni, anda matikan. Kat sini matikan. So, satu, kita dah jimat bateri dekat flashlight. Yang kedua, satellite system. Yang ni yang paling penting. Sebab bila kita lakukan aktiviti GPS, yang ni akan drain bateri paling laju. Contoh sekarang kita dah pakai auto select, ni dah cukup baik dah. Tapi katalah anda sebelum ni anda pakai yang ni, all system atau all system plus multiband. Yang ni memang akan drainkan anda punya bateri dengan pantas. Jadi, kalau anda dah nak habis aktiviti atau tengah-tengah aktiviti tu dah nak habis bateri, paling bagus tukar kepada GPS only. Jadi, dia boleh panjangkan jangka hayat bateri jam supaya at least anda boleh habiskan aktiviti tersebut. Tapi katalah anda ada lebih kurang 10 km, bateri anda 20%. Untuk anda panjangkan jangka hayat bateri, anda boleh tukar satelit ni kepada GPS only. Tapi kalau betul-betul dah nak habis, anda boleh cuba juga kepada Ultra Track. Cuma Ultra Track ni dia punya bacaan GPS tu nanti dia kurang tepat sedikit sebab yang ni frekuensi GPS tu lebih rendah sebab dia nak jimatkan bateri. So dekat sini boleh tukar kepada tetapan GPS only. Kalau dah betul-betul nak habis, tukar saja kepada Ultra Track. Okey, seterusnya, matikan touchscreen. Kalau jam tu ada touchscreen, matikan touchscreen. Selain itu juga, yang anda boleh buat adalah matikan dia punya heart rate. Tapi heart rate tu bergantung dekat jam tangan Garmin ni, dia bukan dekat sini, dia tempat lain. Jadi dia kena pergi dekat watch setting, anda pergi kepada heart awareness, pergi kepada heart rate, lepas tu matikan. Yang akhir sekali anda boleh tukar dia punya brightness. Sama juga pergi kepada watch setting, pergi kepada display, brightness ni turunkan. Turun macam ni. Jadi dia kurang guna bateri untuk dia punya screen, dia punya heart rate, dia punya touchscreen dan juga dia punya GPS. Ini sekiranya anda nak panjangkan jangka hayat bateri untuk jam tangan Garmin. Seterusnya untuk jam tangan Coros. Coros ni dia punya jangka hayat bateri dia sangat baik dan sangat lama. Tapi katalah hari tu anda buat lebih daripada jarak yang biasa anda buat. Contoh selalu buat 50 ke 60 km tapi hari tersebut anda buat 100. Jangan lupa untuk cas anda punya jam. So senang saja, sama juga macam tadi, anda tekan butang back ni lama-lama pergi kepada dia punya control center. First kali anda boleh tukar kepada notification ni anda offkan. Sebab jam ni takkan dapat apa-apa notifikasi, jadi dia boleh jimatkan penggunaan bateri. Kemudian brightness dia tukar kepada standard. Kemudian tukarkan dia punya touchscreen ni kepada navigation only. Seterusnya satellite.
tukar kepada height sahaja. Untuk Coros base 4 ni dia ada dua tetapan saja, height dan juga max. Max ni dia akan gunakan dual band frekuensi, jadi penggunaan bateri dia lebih kuat. Untuk panjangkan, anda tukar kepada height sahaja. Untuk Coros, sayang sekali dia tak boleh matikan dia punya heart rate. Nampak? Disable during activity. Jadi heart rate dia kita tak boleh matikan untuk panjangkan jangka hayat bateri. Dan bagus juga Coros, sambil-sambil aktiviti tu anda boleh semak juga anda punya bateri dekat widget ni. So dekat sini kita boleh nampak estimation untuk aktiviti tinggal berapa. Kemudian kita pergi kepada Suunto. Suunto yang best dia, kalau anda tengah aktiviti, bateri anda low, dia akan keluar prompt untuk tukar dia punya tetapan GPS. Jam lain saya rasa tak ada lagi, hanya yang saya nampak dekat Suunto. Jadi untuk Suunto, kalau bateri nak habis nanti dia akan suggest tukar dia punya ketepatan GPS untuk kurangkan dia punya penggunaan bateri. Tapi katalah anda nak tukar awal, tekan butang back ni lama-lama, nanti dia akan masuk kepada control panel. Seterusnya, kalau anda on flashlight, anda offkan flashlight dia. Kemudian anda pergi kepada battery mode. Suunto bagus sebab dia straightforward saja. Dekat sini terus nampak battery mode, kita boleh pilih. Katalah sekarang kita pakai performance. Kita tahu kita punya aktiviti ni lebih kurang 40 jam lagi kita perlu bertahan dengan bateri. Boleh tukar dekat sini. Kalau nampak dekat sini endurance, dia punya jangka hayat bateri boleh pergi selama 35 jam sahaja. Ultra 50 jam. Jadi anda boleh tukar atau anda boleh pilih dekat sini. Contoh, kalau nak tengok, kita pergi kepada endurance ni, dia akan beritahu apa tetapan yang dia akan ubah. Pada dekat sini, GPS adalah good. Kemudian data logging every second. Raise heart rate, dia enable juga. Map dia disable. Kemudian touchscreen dia off, vibration normal, Bluetooth on. So dia senang saja. Dia dah siap tentukan dekat sini. Anda pilih saja untuk panjangkan jangka hayat bateri, nanti dia akan ubah. Kalau kita tengok dekat sini, performance ni yang standard 30 jam, GPS best, data logging every second, raise heart rate enable, map dia pun enable. Touch map only, vibration normal, Bluetooth on. Kemudian kalau kita tengok dekat endurance ni 35 jam, apa yang dia off. Nampak GPS ni dia kurangkan jadi kepada good. Data logging every second, raise heart rate enable, map disable. So dekat sini kita boleh pilih untuk panjangkan jangka hayat bateri. Tak payah risau, tak payah pergi kepada tempat lain untuk offkan dia punya heart rate. Boleh pilih dekat sini sahaja untuk tukar. So untuk yang ni saya suka tetapan pada Suunto sebab mudah saja kita nak panjangkan jangka hayat bateri. Dia dah siap preset dekat sini. Untuk MS-Fit, masa aktiviti anda tekan butang back lama-lama dan dia akan pergi kepada dia punya main page atau watch face utama ni. Boleh tukar dia punya brightness ni, kita boleh rendahkan untuk panjangkan jangka hayat bateri. Seterusnya kita boleh pergi juga kepada workout sini. Kita boleh ubah dia punya GPS setting, tukar kepada power saving atau automatic. Boleh ubah juga dekat custom. Dekat sini kita boleh tukarlah dia punya setting. Katalah nak tukar GPS band kepada single band, boleh tukar dekat sini. So kalau macam sekarang kita pakai accurate, untuk panjangkan jangka hayat bateri boleh tukar kepada automatic atau power saving. Kemudian boleh offkan juga fungsi-fungsi lain untuk panjangkan jangka hayat bateri pada MS-Fit. Jadi itu saja tips untuk panjangkan jangka hayat bateri semasa aktiviti. Macam biasa, pertama sekali tukar dia punya kecerahan skrin. Kedua, matikan dia punya heart rate. Ketiga, tukar tetapan GPS kepada kurang tepat. Keempat, matikan fungsi flashlight sekiranya jam anda ada flashlight. Yang kelima, matikan fungsi touchscreen. Jadi, itu saja untuk tips kali ini. Saya harap benda ni membantu anda. Jangan jam mati masa aktiviti. Sebab kalau tak upload Strava, tak lari namanya. Okay, bye-bye.